Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan belajar darab pecahan. Okay, murid-murid boleh rujuk buku teks matematik tahun 5, muka surat 65. Okay, so contoh yang pertama, 2 darab 3/4. Okay, contoh yang pertama, 2 darab 3/4. Okay, so nak darab pecahan ni kena atas darab atas, bawah darab bawah. Okay, kita tengok dulu macam mana. 2 darab 3/4. 2 ni ialah 2/1. Okay, so panjangkan lantai. Okay, tengok nombor atas dan bawah. Mana yang kita boleh kecilkan ataupun bunuh? Okey, so kita tengok 2 dan 4 ni atas dan bawah ya. Boleh kita kecilkan menggunakan sifir 2. So, dalam sifir 2, 2 kat mana? 1. Dalam sifir 2, 4 kat mana? 2. So, atas darab atas, bawah darab bawah. So, 1 darab 3, 3. 1 darab 2, 2. Jadi 3/2. 3/2 kita tak boleh tinggal macam ni. Ini ialah pecahan tak wajar. Ini ialah pecahan tak wajar. Atas besar, bawah kecil. Gajah duduk atas monyet. Okey, so macam mana nak selesaikan ni? Boleh guna kaedah darab, bahagi, tolak. So, kalau nak tolak boleh. Atas tolak bawah sampai tak boleh tolak. So, 3 tolak 2 berapa? 1. 1 boleh tolak lagi tak dengan 2? Tak boleh. Okey. Berapa kali tolak ni? Ada berapa tolak? 1 besar. Berapa baki? 1 per 2. So, inilah jawapan dia. 1 per 2. Okey, seterusnya, contoh seterusnya ialah 3 1/2 darab 26. 3 1/2 darab 26. Okey. 3 1/2 darab 26. So, sekarang ni kita nak panjangkan lantai. Tak boleh panjangkan lantai. Sebab apa? Ada paku. Ni, nombor 3 ni ada paku. So, macam mana nak buang paku? Cedok. Apa itu cedok? Darab pusing-pusing tambah. 3 darab 2 darab 3, 6. Tambah 1, 7 per 2 darab 26. So, sekarang boleh panjangkan lantai. So, tengok nombor atas dan nombor bawah. Boleh bunuh ni. Boleh kecilkan 2 dengan 26. Guna sifir 2. Sifir 2 kena ingat. Dalam sifir 2, 2 kat mana? 1. Dalam sifir 2, 2 kat mana? 1. Dalam sifir 2, 6 kat mana? 3. So, sekarang 13 darab 7. So, 13 darab 7 boleh guna kaedah lattice ataupun kaedah bentuk lazim biasa. Okey. 3 darab 7, 21. 1 darab 7, 7. Sifar 7. So, highway yang pertama, 1. Highway yang kedua, 9. Sifar. So, jawapannya ialah 91. Kat bawah ni 1 dah mati. Tak ada apa dah. Tu contoh yang kedua. Sekarang kita masuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ialah 16 darab 5/9/10. Okey. Contoh yang ketiga.
16 darab 5, 9 per 10. So, kita nak panjangkan lantai tak boleh. Sebab apa? Ni. Sebab ada paku. Macam mana nak buang paku? Cedok. Apa itu cedok? Darab, pusing-pusing, tambah. So, 10 darab 5, 50 tambah 9, 59. So, dia akan jadi 16 darab 59 per 10. Sekarang boleh panjangkan lantai sebab paku dah tak ada. Okey, cuba tengok atas bawah mana boleh bunuh. Ya, 16 dengan 10 kita bunuh dengan sifir 2. Kalau tak ingat sifir 2, tulis sifir 2. 2, 4, 6, 8, 10. Ni. Apa sini? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14, 16. Okey, ni bagi yang tak ingat sifir Tapi semua wajib ingat sifir. So, ni sifir 2. Scan dekat sini. So, tengok nombor bawah. Apa? 10. Ni 10. So, potong 10 tulis. Berapa ni? 5. 16. Ni 16. Potong 16 tulis 8. So, atas darab atas, bawah darab bawah. 8 darab 59 buat dalam bentuk lazim. 59 darab 8. Okey. Highway. Okey. So, 9 darab 8, 7, 2. 5 darab 8, 4, sifar. Highway yang pertama, 2. Highway yang kedua, 7. Highway yang ketiga, 4. Jadi, 4, 7, 2 per dengan 5. So, kat sini tak boleh tinggal macam tu 472 per 5 atas gajah bawah monyet. Ini ialah pecahan tak wajar. So, macam mana? Boleh guna kaedah bahagi. Macam mana nak bahagi? 472 bahagi 5. Okey. Sifir 5 Sifir 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Okey. Macam tadi kita guna kaedah tolak. Ni nombor besar boleh guna kaedah bahagi. Okey, bahagi panjang pun tak apa. Alright. So, okey. Okey, 4. Kat mana 4? Bawah sifar. Ni 4. Tangkap atas sifar, bawah sifar. Buat apa? Tolak 4 tolak sifar 4. 4 pergi mana? Naik atas. Jadi berapa? 47. Mana 47? Bawah 45. Ni 47. So, tangkap. So, 9 duduk mana? Duduk atas. 45 duduk mana? Duduk bawah. Buat apa? Tolak. 7 tolak 5, 2. 4 tolak 4, habis. Okey, 2 pergi mana? Naik atas. Jadi berapa? 22. Mana 22? Bawah 20. Ni 22. Tangkap. So, 4 duduk mana? Duduk atas. 20 duduk mana? Duduk bawah. Buat apa? Tolak. 22 tolak 20, 2. So, bakinya ialah 2. So, jawapannya kat atas ni 94 besar. Baki 2 per 5. Okey. Alright. So, last but not least. Ni soalan 2 per 5 darab 2 per 3. 2 per 5. 2
2/5. Ni contoh nombor 4. Darab 2/3. Senang sahaja. Panjangkan lantai. Okey, tengok boleh bunuh tak atas bawah? Tak boleh. Okey, so atas darab atas, bawah darab bawah. 2 darab 2, 4/5 darab 3, 15. Itu sahaja. Okey. So, harap anak-anak semua faham. Sekian, wassalam.